Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kepada para hakim yang saya hormati, guru-guru yang sentiasa membimbing serta rakan-rakan sekalian yang sedang menonton, dari mana-mana anda berada, selamat sejahtera kepada anda semua. Hari ini, saya berdiri sendirian di hadapan kamera ini. Tiada rakan yang duduk sebelah, tiada laungan sokongan yang kedengaran. Tetapi, saya tidak rasa berseorangan. Kerana saya tahu, di sebalik setiap skrin telefon dan komputer itu, ada hati yang sedang mendengar, ada jiwa yang sebangsa dengan saya, rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama mengaku diri sebagai anak Malaysia. Setiap hari kita sebut rukun negara, 5 ayat yang kita hafal di luar kepala. Tapi, pernah tak anda terfikir, apakah nadi yang paling utama yang menyatukan kita semua? Walau berjauhan tempat, hari ini saya ingin kongsikan 3 tiang paling kukuh yang menjadi jantung pada rukun negara. Tanpa ketiga-tiganya, negara kita tidak akan berdiri tegak dan perpaduan kita pasti rapuh. Prinsip ini bukan sekadar janji lisan semasa perhimpunan. Ia adalah darah daging kita sebagai rakyat Malaysia. Raja adalah lambang perpaduan dan payung yang melindungi kita semua. Tanpa mengira warna kulit, bahasa atau kepercayaan, kesetiaan bukan bermaksud kita mesti bersama di satu tempat. Kesetiaan bermaksud walau di mana pun kita berada, walau berbeza pun jalan hidup kita, kita tetap meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri. Apabila kita bangga menceritakan keindahan negara kita kepada orang lain, itu kesetiaan. Apabila kita menjaga nama baik sekolah dan masyarakat, walau tiada siapa yang melihat, itu kesetiaan yang nyata. Kita mungkin terpisah jarak, tetapi kita berkongsi satu tanah air yang sama. Tanpa rasa cinta dan setia ini, kita hanyalah sekumpulan orang yang tinggal serapat tetapi tidak bersatu hati. Inilah jaminan keadilan yang sama untuk semua. Di sisi undang-undang, tiada siapa yang lebih tinggi. Kaya atau miskin, pelajar atau pemimpin, duduk di bandar atau kampung, semua adalah sama rata. Undang-undang dicipta supaya yang lemah tidak ditindas dan yang kuat tidak berbuat sesuka hati. Apabila kita mematuhi peraturan sekolah, itu adalah latihan kita menghormati undang-undang negara. Apabila kita tidak menyebarkan berita bohong di media sosial, itu tanda kita menghargai ketenteraman orang lain. Tanpa undang-undang yang ditaati dengan ikhlas, keamanan yang kita nikmati hari ini pasti akan runtuh, walau hebat manapun kemajuan yang kita ada. Dan inilah jiwa sebenar yang menghubungkan hati kita walau berjauhan. Malaysia dikenal di dunia bukan sahaja kerana kaya sumber alam, tetapi kaya dengan budi bahasa. Kesopanan bukan tanda kita lemah, ia tanda kita beradab. Ia menjadikan kita boleh berbeza pendapat tanpa bermusuh, berbeza bangsa tanpa berpecah, dan berbeza fahaman tanpa memutuskan silaturahim. Komen yang berhemah, perkataan yang tidak menyakitkan hati, rasa hormat kepada pandangan orang lain, semuanya adalah sebahagian daripada prinsip ini. Inilah jabatan yang menyambungkan hati kita semua menjadi satu keluarga besar. Walau terpisah oleh jarak dan skrin, hadirin sekalian, rakan-rakan yang saya kasihi, kesetiaan menyatukan hati kita walau terpisah tempat. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan untuk setiap daripada kita, dan kesopanan mengikat persaudaraan kita agar tidak putus. Inilah 3 tiang yang menjadikan rukun negara bukan sekadar tulisan di dinding atau ayat kita hafal, tetapi nyawa yang hidup dalam diri kita. Jangan biarkan ia sekadar diucap lalu dilupakan. Jadikan ia panduan setiap langkah, setiap perkataan dan setiap perbuatan kita, terutamanya di dunia maya hari ini. Kerana jika kita teguh dan ketiga-tiga prinsip ini, walau di manapun kita berada, walau sendirian manapun kita berdiri, tiada apa yang mampu memecah belahkan kita. Kita adalah satu, kita adalah Malaysia, kita adalah rukun negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.